Orang Jepun suka Malaysia Jepun. とマレーシアどっちの方がいいですか？マレーシア。マレーシア。絶対マレーシア。その理由は？人がまず全然違う、優しいし、あ、はいはい。で、マレーシア人は元気がある。元気がある。 Things I learned in Malaysia without taking photo of car park lot. あ、やばいやばいやばいやばい。車どこ行ったっけ？忘れちゃった。 Di sebalik bangunan, moden dan jalan yang sibuk, Malaysia menyimpan sesuatu yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Roh kehidupan yang penuh dengan nilai dan jiwa manusia. Dan itulah yang dirasai oleh seorang lelaki. Jepun, apabila dia kubah hidup seperti rakyat Malaysia, katanya, saya mahu faham kenapa orang Malaysia selalu nampak bahagia. Jadi, dia mulai dari bawah. Makan di warung tepi jalan, naik LRT pagi-pagi, berbual dengan peniaga pasar, dan menyusuri kampung kecil di pinggir bandar. Dia tak cari kemewahan, dia cuma nak rasa kehidupan. Tapi, semakin lama dia tinggal, semakin dia jatuh cinta. Bukan dengan tempat, tapi dengan manusia Malaysia itu sendiri. Dalam senyuman orang yang dia tak kenal. Dalam tangan yang sentiasa ringan membantu. Dan dalam cara kita menghormati satu sama lain. Dia temui sesuatu yang jarang wujud di tempat lain di dunia. Itulah permulaan kisah yang akhirnya membuat ramai orang terdiam. Things I learned in Malaysia without taking photo of car park lot. あ、やばいやばいやばいやばい。車どこ行ったっけ？忘れちゃった。 何？はい。無理だと思うけど、一応味わってみる。無理しないで。ありがとう。匂い。Kau dia boleh makan? Dia macam diri dia. Ada kamu. Dia boleh makan lah. Cakap dia makan. 大きいな、どうしよう。無理しなくていいから。多分無理やと思うよ。無理やと思う。食べないで。Ada yang tak boleh. Ada dia nak muntah dia. Tak boleh makan. Adik suruh respon. Apa rasa adik?どう？味は？辛いかもよ。ありがとう。チキン。ありがとう。Gulai daging yang ada. ありがとう。何あれtanya? Flash. Wah. Okay. 美味しい。ぐらいでカニあるよ。サワー。Masam. Orang Jepun suka Malaysia Jepun. とマレーシアどっちの方がいいですか？マレーシア。マレーシア。絶対マレーシア。その理由は？人がまず全然違う、優しいし、あ、はいはい。で、マレーシア人は元気がある。元気がある。明るいし、もう顔からしてみんな明るい。はいはいはい。パワーがある。で、優しい。本当に優しい。子供をマレーシアに出産してはい。育ててて、すごく実感するけど、はい。優しさのレベルが違う。なるほど。電車とか乗ると、日本だとやっぱりベビーカーにね乗ったら、嫌な目で見られたり、はいはい。赤ちゃんが泣いたらなんか怒られたり、はいはいすごい長いけど、はいはい。マレーシアそんなこと絶対ないから、なるほど。すぐになんか座りって椅子くれくれたりとか、なるほど。ベビーカーも全然いけるから、それはすっごい助かってます。本当に助かってるから。それいいね。あとじゃあ本当にいい。マレーシアも5年目でしたっけ？ 5年目。でもうマレーシアのコミュニティの一人と感じてるんですか？そう、じゃあ感じています。それがいい。 I was so surprised at Kinda Bang in Malaysia. One day, I go for a tire on my way to the office in the morning. It's my first time, so I had no idea how to deal with it. I parked my car on the street and I was like, yabai. At the moment, Abang came to me and he said,
Oh, exchange ballet. He helped me to exchange new tire even in rain. After that, I told him, let me try something to show my huge appreciation. But he ran away. なんで本当に雨の中めちゃめちゃ申し訳なかったなと思って。I was so surprised at kind of ban in Malaysia. Terima kasih. Bila orang Jepun berbaju kurung? Waktu ni kita orang nak pergi kenduri kahwin. So Tanosan pakai baju kebaya, Nanakosan pakai baju kurung. Siap berhijab tau. Kawaii. Ala-ala orang Malaysia tak? Jija share dengan minasang full outfit diorang waktu kenduri hari tu. Minasang cuba share. Biasa baju kurung kita pakai pada waktu bila selain kenduri. Japan, you cannot bring the drink like that in the shop. But in Malaysia, semua boleh. In Japan, there is no such thing promotion. But in Malaysia, always have a 20% promotion casually. Why? Why Malaysia like that? Malaysia is the best. Why Japan don't have a promotion? That kind of things, yeah? Why, yeah? Don't know. Why, yeah? Why, yeah? Why, yeah? Why? In Japan, we never use a fork and knife. So Japanese people don't know how to use the fork and knife. Is it correct? Or it's opposite? It's a fork. In Japan, Seibu is a one whole building. Seibu versus Tobu. But in Malaysia, Seibu is just inside of the building. They just open. Kenapa Jepun suka datang dan duduk menetap dekat Malaysia? Nombor satu, of course, sampai hari ni dekat Osaka World Expo, makanan terbaik dan tersedap yang dirating dekat Jepun sekarang adalah makanan daripada Malaysia. Roti canai, babe. Sebabkan tu, antara reason pertama Jepun suka datang Malaysia sebab makanan kita sedap, lazat, enak dan boleh dimakan oleh mereka. Siapa yang boleh tolak? Nasi lemak, sate, roti canai, laksa. Dengar pun dah sedap. Ingat Jepun tak trio ke? Nombor dua, kos hidup yang rendah. Sebenarnya kalau compare rumah dekat Jepun dengan rumah dekat Malaysia, rumah mewah dekat Malaysia jauh lebih murah daripada rumah mewah dekat Jepun. Dekat Jepun dengan harga yang sama mungkin dapat rumah yang sangat kecil dan sangat buruk, usang punya rumah. Tapi dekat Malaysia, you boleh dapat kondo sebelah KLCC. Nombor tiga, cuaca tropika. Kita ni just nice, berada dekat garisan khatulistiwa. Jadi kita panas sepanjang tahun dan Jepun suka benda tu. Hidup kat negara sejuk yang ada salji ni, pergi melancong boleh lah. Tapi kalau hari-hari buka pintu negatif suhu dia, tak boleh hidup, babe. Nombor 4, orang Malaysia ramah. Ini confirm. Penuh dengan senyuman, murah dengan pertolongan. Orang Malaysia sangat mudah didekati dan sangat ringan tulang untuk bantu jiran-jiran. Kita memang dah terkenal penuh dengan cinta. Sampai Jepun pernah bagi tahu, Malaysia ni koi ga aru. Dekat Malaysia penuh cinta. Nombor 5, bahasa Inggeris yang meluas. Tahukah anda, ada seorang ibu daripada Jepun datang belajar bahasa Melayu dekat Cakap Jepun Academy setiap minggu disebabkan dia hantar anak dia masuk ke sekolah international school dekat Malaysia di Shah Alam. Bila kita tanya kenapa, dia kata penguasaan bahasa Inggeris anak dia sangat penting dan dia nak anak dia dapat menguasai bahasa Inggeris dengan environment yang baik dan dia pilih Malaysia untuk sebab itu. Bangga tak? Kan dah ramai Jepun yang suka datang Malaysia. Kalau jumpa mereka, best tak dengar mereka bercakap. Tapi kalau you boleh tegur dan boleh mingle around, boleh bercakap dan bantu mereka, kan lagi best. Sebab tu Cakap Jepun Academy, kita buka satu program khas untuk asas komunikasi je. 3 bulan kos, you dah boleh bercakap bahasa Jepun insya-Allah dengan baik. 24 jam sahaja kelas tersebut akan berlangsung. Tapi the best part, anda boleh berkomunikasi dengan Jepun di mana-mana sahaja lepas itu. Dan seat yang kita tawarkan untuk program ini terhad is a signature program daripada Cakap Jepun Academy yang kita kembalikan selepas 5 tahun kehilangan kos itu. Siapa berminat untuk register, boleh tekan link untuk sama-sama kita belajar bahasa Jepun, mulakan perjalanan menguasai bahasa Jepun dan berkawan dengan Jepun di Malaysia. Guys, tahu tak, cewek dan cowok Jepun sekarang ni sangat suka orang Malaysia. Grab lah peluang tu. Hari demi hari, dia mula faham keindahan Malaysia bukan pada bangunannya, tapi pada jiwa rakyatnya. Di Jepun, semuanya sempurna dan teratur. Tapi katanya, saya jarang nampak orang ketawa tanpa sebab. Di Malaysia, dia jumpa orang gelak waktu hujan, berkongsi makanan dengan orang asing dan bersalaman walaupun baru berkenalan. Dia kagum bila lihat orang Melayu, Cina dan India duduk semeja, berkongsi teh tarik tanpa rasa janggal. Dia terharu bila orang kampung menjemputnya makan kenduri walau tak kenal siapa dia. Dia kata, Malaysia buat saya
rasa hidup semula. Dan waktu itu, kita sendiri sedar. Kita kadang lupa betapa indahnya budaya kita. Ramah, hormat, tolong-menolong. Benda yang kecil bagi kita, tapi luar biasa bagi orang luar. Malaysia bukan sekadar tempat di peta. Ia satu rasa. Rasa diterima. Rasa dimiliki. Sebab itu, bila dia pulang, dia tinggalkan sesuatu di sini. Secebis cinta kepada negara kita. Inilah Malaysia. Bangkit dengan suara. Bersatu dengan jiwa. Suara kecil, semangat besar. Inilah suara Malaysia. Terima kasih semua yang setia bersama.